panduan yang jelas dan kita akan tentukan beberapa perkara. Soal pembahagian kursi antara parti komponen Barisan Nasional sudah hampir selesai. Begitu juga penentuan calon-calon sebahagian besar telah pun diputuskan, walaupun ada yang masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi untuk memastikan bahawa pilihan kita adalah tepat, bukan saja dari sudut kebolehan dia, tetapi juga dari segi penerimaan ataupun acceptability di kawasan berkenaan. Kita juga bincang tentang keperluan-keperluan yang lain seperti persediaan dari segi manifesto, logistik dan beberapa perkara yang lain. Penerimaan terhadap Barisan Nasional banyak bertanda bahawa sokongan bertambah lebih positif pada Barisan Nasional. Tapi kita pun sedar bahawa dalam masa pilihan raya ni banyak faktor yang boleh mempengaruhi keputusan kesudahannya. Oleh itu kita tidak mahu sebarang sikap terlalu selesa dan juga sikap terlalu yakin seolah-olah tidak ada apa yang boleh menggugat kedudukan kita. Saya berharap bahawa kita akan gandakan usaha kita, pastikan semua urusan yang perlu dilakukan akan dilakukan dengan sebaik mungkin dan terus memberi semangat keyakinan menang kepada jentera Barisan Nasional kita.